Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat, jumpa lagi dengan saya Muhammad Passion Channel. Hari ni saya mancing lah kawan-kawan. Ni pot dia. Pot dia cantik kawan-kawan. Tapi ikan dia tak cantik lah. Ni pancing saya. Ni dia suasana dia kawan-kawan. Sunyi-sunyi je spot dia. Pot cantik. Tapi ikan dia tak ada nampak lah. Ikan toman tak ada nampak. Senyap dia kawan-kawan. Pot belah sini pun sama juga. Senyap juga kawan-kawan. Toman ni jangan kurang lah kawan-kawan. Tak macam dulu. Dulu banyak toman. Sekarang sejak pikok ada ni. Ikan pikok ada, toman dah berkurangan dah. Ni suasana pot dia kawan-kawan. Ini. Ni depan ni pun. Depan ni pun senyap je. Biasa dekat kayu ni banyak dia main air kan. Ni kali ni dia sunyi je. Ni lah kawan-kawan, tak ada ikan lah. Ini lagi tak ada lah. Ni pancing saya kawan. Ni saya baling depan tu. Tadi nampak macam ada nangkap-nangkap tu. Saya ingat tu bukan ikan toman tu. Tu mungkin ikan pikok tu kan. Okey lah kawan-kawan. Sekian saja konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.